Bayangkan seekor makhluk yang berdiri setinggi zirafah di atas daratan namun memiliki kemampuan untuk meluncur di angkasa. Inilah Quetzalcoatlus, gergasi pterosaur terbesar yang pernah wujud dalam sejarah bumi 67 juta tahun dahulu. Dengan bukaan sayap mencecah 11 meter setanding dengan saiz sebuah kapal terbang kecil, ia adalah pemerintah mutlak di ruang udara Amerika Utara purba. Walaupun ia adalah raja di langit, struktur fizikal Quetzalcoatlus direka untuk kecekapan yang luar biasa di dua alam. Di daratan, ia tidak melata seperti reptilia biasa. Ia berjalan menggunakan keempat-empat anggota badannya dengan langkah yang tinggi dan tangkas. Lehernya yang sangat panjang dan kaku memberikan pandangan yang luas, membolehkan ia mengesan sebarang pergerakan dari jarak yang jauh. Lihat pada paruhnya yang sangat panjang, tajam dan tidak mempunyai gigi. Paruh ini adalah senjata utamanya. Berbeza dengan haiwan pemakan bangkai, Quetzalcoatlus dipercayai merupakan pemburu darat yang sangat efisien. Ia akan berjalan di kawasan padang rumput atau tepi sungai. Kemudian, dengan satu gerakan pantas, ia menyambar haiwan kecil atau mangsa yang tidak berwaspada, terus ke dalam paruhnya yang perkasa. Namun, keajaiban sebenar bermula apabila ia ingin terbang. Untuk mengangkat tubuhnya yang besar, Quetzalcoatlus tidak hanya bergantung pada angin. Ia menggunakan otot dadanya yang luar biasa kuat untuk melakukan lonjakan quadrupedal, melonjakkan dirinya ke udara menggunakan tangan dan kakinya serentak. Sebaik sahaja sayap membran kulitnya terbuka luas, ia mampu meluncur beribu-ribu kilometer tanpa perlu mengepakkan sayap dengan kerap. Quetzalcoatlus bukan sekadar seekor burung gergasi. Ia adalah keajaiban kejuruteraan alam semula jadi. Gabungan saiz yang monumental, paruh yang tajam dan keupayaan terbang yang luar biasa menjadikannya salah satu pemangsa yang paling unik dan berjaya di penghujung zaman kapur. Di langit atau di darat, tiada siapa yang berani mencabar kedudukan sang penguasa ini.